Hari ni turun lagi guys, sebab aku 2 hari dekat ban pecah. Hari ni aku turun dengan anak aku pula. Okey, sampai-sampai. Macam ni spot dia. Macam baik. Aku main kat teri air. First time. Tengok. On sikit GoPro tu. Macam je. Saja guys. Okey, kita cuba. Ada boleh tengok. Banyak todak geng. Banyak todak ni. Kita cuba. Oh ingat lupa. Dah lah tu. Dia ada kat sikit lah. Okey. Cuba. Dah lah tu. Okey tu. Jom kita cuba. Harap ada gorgon ni. First draw of the day. Kita tunggu tengok siapa yang kena. Todak banyak ni. Ada ke? Gulung. Gulung. Dah kuat sangat. Nak rasa tak? Ni lah dia makan baris. Ya. Panjang tu. Ban pecah guys. Todak. Ha? Ini ada strike guys, tapi bukan target. Ini ikan marabaya nya. Kita pindah spot. Salam guys, dan selamat petang. Hari ni aku teracun guys. Memang teracun gila. Lama aku nak pergi sini, hari sampai juga. Ini abang kita, punca dia. Aku sampai ke ban pecah geng. Memang terbaik lah. Harap-harap hari ni ada manis. So stay tune, jangan habis. Right guys, dengkil bang. Oh turun tu habis ya. Wah, ini pun start sini dah bang. Saya tak pernah dapat ni kan ni. RM24 lah, ada duri dia je. Oh, duri dia macam gintang eh? Duri dia macam kentang. PCA. Dia yang ni satu lagi dia ada hak jalok-jalok tu, badan dia lebar tu. Yang tu isi dia macam bawai. Yang ni kalau kita sakit lutut maka insya-Allah. Ni ada kelebihannya. Kalau Endo nampak, dia borong habis. Kau tengok 5 kilo dia borong. Kau tengok geng, orang lama bagi tua-tua lah. Mantap lah. Ikan baik ni. Aku tak nak dapat ikan ni. Kita cuba lagi. Dia bukan semua pot dia ada. No. Master kita kena. Dua kali. Besar. Wah. Kalau tak double kau master kan bang? Kalau tak double kau master kan?
Ha, kena bang? Ha? Abang kita. Naik lagi. Mantap bang. Ada. Yang besar lagi. Dia lalu, lepas tu dia patah balik. Tengok lah. Buang kulit roti dia masuk tu. Ha. Ha, banyak. Tu. Wow, besar-besar. Kena bang. Ha? Tuan rumah gasak terus. Tengok geng, tuan rumah. Lepas dia. Mantap. Hai geng. Oh, dia tahan tarik dia. Oh, 2 ekor. Kali kena 2 geng. Pujuk akhirnya. Kena. Itu hari tu tengok abang ada dapat yang besar kan? Saya tengok, boleh tahan. Ada lagi banyak. Kalau dah. Okey, jumpa lagi. Yang baik jumpa lagi yang. Dia main ni macam batu je Dia pasang batu dia macam kapur. Ni betul-betul dia kapur. Tarik pun dia letak batu dia. Tarik tu pam pergi terus Kita ayak kan? Bila ayak dah nak cantum sama balik, tengok dia anak lampang. Anak lampang keluar. Tengok anak lampang. Ada. Layan. Sini ikan main atas bang? Main atas lah? Oh, dia tak main bawah? Cuma hampa besar tu, dia duduk bawah. Kalau ni tak bisa Oh, ada lah bang dah datang. Dah datang. Kena bang? Ha? Abang kita. Naik lagi. Mantap bang. Ada. Yang besar lagi. Dia lalu, lepas tu dia patah balik. Tengok lah. Buang kulit roti dia masuk tu. Pergi Melaka lagi dekat daripada pergi kota. Saya pergi Melaka 1 jam setengah sampai Melaka. Kalau nak pergi tempat dia 3 jam. Lagi jauh. Tu kena bang. Itu dia. Baiklah cipu. Banyak. Tu. Wow, besar-besar. Kena bang. Tuan rumah gasak terus. Tengok geng, tuan rumah. Lepas dia. Mantap. Ada masalah. Okay guys, sampai sini je.
Hasil kali ni abang kita champion. Confirmnya. Cuma tamu kurang hari ni bang Okey. Janji tak kumpau. Janji tak kumpau. Pasangan bahagia geng. Ni baru betul-betul angler. Dua angler. Guys, kita layankan ni. Kita layan kerapu. Tamuk dia ada tapi makan dia culas-culas lah. Test-test sini je lah. Tapi tak besar lah tamuk dia. Boleh lah. Kerapu pun tak besar. Pun boleh lah. Layan-layan. Allahu Akbar. Kena lagi. Kena lagi guys. Buat sama. Aduh, dia bagi lagi. Ha? Masuk batu lambat. Dari situ je. Hasil perjalanan aku daripada Perak ke Negeri Sembilan, Negeri Sembilan ke Melaka. Melaka yang paling berapa kerapu seekor je anak-anak. Negeri Sembilan ada sikit dekat Perak alhamdulillah hasil aku banyak. Hasil banyak tapi view kurang. Sebab apa? Kamera aku dah habisan bateri. Time gasak lah bateri aku kong gila. Tak boleh mana kan. Dekat Negeri Sembilan terlalu halus. Kan kamu selalu 3 jari je. Mungkin spot tak ada, spot tak ngam. Biasa batu tanjung gemuk. Hasil batu padu. Ini aku pergi dekat spot hotel. Hasil dia agak kurang. Spot macam cantik, hasil agak kurang ke. So tengoklah 3 negeri. Hasilnya aku akan tunjuk kat Batu Pahat. Kita tengok kat Batu Pahat, aku akan tunjuk hasil. Okey, macam dijanjikan, sampai sampai rumah. Inilah hasil dia. Lepas puas beberapa hari. Boleh lah, alhamdulillah rezeki. Ada babon-babon yang tak dapat rakam. Tapi inilah dia, lebih kurang Melaka side. Ni dia. Siko kerapu. Alhamdulillah rezeki kan. Boleh bagi. Okey, sampai sini je. Jangan lupa share, like dan subscribe aku. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.